Okey, hai semua. Assalamualaikum. Okey, yang anda tengah lihat sekarang ni, proses yang saya buat adalah iron bedsheet yang bersaiz queen lah. Okey, ini adalah bedsheet saiz queen yang kita akan iron. Okey, kami menggunakan meja biasa saja, meja portable, meja lipat. Okey. So ukuran meja ini sesuai lah untuk nak iron sama ada bedsheet yang bersaiz single ataupun bersaiz king ataupun bersaiz queen. So meja ni akan saya gunakan untuk setiap kali pick up akan gunakan untuk iron bedsheet lah. So korang boleh tengok dekat sini iron yang kita gunakan sangat-sangat berkualiti. Iron ni mana-mana orang mana-mana dobi pun akan gunakan iron ni sebab iron ni sangat-sangat tahan lama. Iron ni kita iron sekali lalu je, tak perlu nak berkali-kali sebab tekanan dia sangat kuat. Okey, wap dia tu maksudnya sekali lalu saja kusut semua akan hilang. So cuma panas lah, of course panas supaya kusut tu semua akan hilang. So apa yang anda lihat sekarang ni adalah pick-up yang kita ambil daripada Mutiara Seaview Legacy Resort. Okey, mereka akan hantar. Ini setelah kita dah cuci lah. Dah siap cuci, dah siap kering. And then kita akan iron. Okey. Bila dah iron, barulah kita akan seterusnya proses semburan pewangi lah. Kemudian kita akan packing. Last sekali akan packing dalam plastik. So mana-mana korang yang nak hantar baju, dry clean, nak hantar timbang by kilo, proses dia sama saja. Kita akan iron juga macam ni. Iron, kemudian packing, kemudian sembung minyak wangi. Okay. So korang boleh lihat sendirilah macam mana kita iron menggunakan iron apa. Berbaloi ke tidak dengan harga dia. So korang boleh tengok sendiri dekat sini. Okay, hai semua. Okay, selamat datang ke Premium Dopi Laundry. Proses yang korang tengok sekarang ni adalah proses melipat. Okay, selepas cuci, kering dan iron, kita akan lipat lah. Proses lipat ni senang saja. Okay, mula-mula pun ramai yang kata susah nak lipat bedsheet sebab dia ada getah dekat ujung tu kan. Okay, cara dia senang saja. Korang boleh search mana-mana video dekat YouTube. Okay, cara untuk lipat bedsheet. Okay. Bucu tu kita temukan dengan hujung yang bucu. Kemudian hujung tu kita akan lipat macam tu. Okey, barulah kita akan nampak bentuk dia. Benda ni memang kena adjust sikit. Tarik dia macam tu untuk bagi dia rata. Bagi dekat dalam tu sama rata lah. Sebab dia ada beberapa lapis kan. So mana-mana pelanggan yang nak hantar cadar, cuci, basuh mesin, cuci, kering dan lipat ataupun iron pun kita ada juga. So servis ni sangatlah senang, sangatlah mudah. So korang boleh hantar je dekat Premium Dobi Laundry berdekatan dekat area Timur Bay, Kuantan, Pahang. So kami berada di sini sehingga 12 malam. Dibuka seawal 9 pagi dan tutup sehingga 12 malam. So korang boleh lihat proses kita, semua proses cuci apa semua kita akan bagi tengok. Dan sekarang ni yang korang tengok adalah proses lipat bedsheet. So mana-mana yang tertanya-tanya macam mana nak lipat bedsheet yang ada getah kat ujung, so ni saja cara dia, sangat mudah. Hai semua. Okay, selepas dah iron bedsheet, kita juga akan ada proses iron pillowcase, iaitu sarung bantal lah. Okay, sekarang ni korang boleh lihat macam mana kita iron pillowcase. Sangat mudah, sangat senang. Siapa pun boleh buat. So bukan saja cadar kita boleh terima, macam-macam lah kita boleh terima untuk cuci, kering dan lipat, dan juga iron. Bukan saja cadar, sarung bantal pun boleh, sarung bantal peluk pun boleh. So benda ni sangat senang. Korang boleh tengok iron yang kita gunakan, sangat best. Sekali lalu je kusut semua akan hilang. Okay. Yang ni adalah pick up daripada Mutiara Seaview Legacy. Okay. Setelah dicuci kita akan iron, kemudian kita akan lipat macam ni lah. Sangat mudah dan sangat senang. Hai semua, Assalamualaikum. Okay,
Sekarang ni, yang korang tengok sekarang ni adalah proses menyembur pewangi dekat bahagian-bahagian yang tertentu lah. Okey, sebenarnya tuala selimut ni semua adalah pick up daripada Mutara Silvio Legacy Resort. Okey, ini yang dah siap dah, kita dah siap cuci, kita dah siap iron, kita dah siap press iron, and kemudian adalah proses last kali adalah proses semburan perfume. Okey, perfume yang kita gunakan ada daripada jenama NV. So perfume ni akan menghilangkan bau hapak lah pada pakaian. Okay. So korang jangan lupa datang ke Premium Dobby Laundry, okay, berdekatan dekat area Timur Bay, Kuantan, Pahang, dekat area Balok saja. So kalau korang drop pakaian korang, semestinya tak kira lah pakaian ke, jaket ke, baju ke, nak dry clean ke, kita memang akan sembuh pewangi ni. Even korang cuci bahagian timbang pun, kiloan, kita akan sembuh juga pewangi ni. Okay, pewangi ni sangat best, boleh menghilangkan bau hapak dan juga tahan selama beberapa jam. Tak silap saya dalam sehari pun boleh. Okay, sekarang ni adalah proses pick up delivery ke Mutiara Legacy Studio Resort dekat area Balok. Okay, yang ni kita nak hantar pick up untuk Mutiara lah. Kita dah sampai Mutiara Seaview Chalet. Yang ni kita dah sampai kat Mutiara Seaview Chalet